ikut kalau orang kat luar cakap, okay, duduk rumah je tak apa, tapi jangan sampai you depressed. Betul. Nak jaga budak ni, kesian. Budak ni kesian. Pasal dia orang perlukan perhatian daripada kita. Yes, Kalau correct. you guys macam rasa you guys macam depression, jaga anak ni, tak. Benda ni kalau you rasa gitu, habis anak tu macam mana? Dia lagi kesian tau. Pasal dia perlukan sokongan daripada kita sebagai ibu bapa untuk lihat dia orang nak ketawa je, nak tengok kita je. So don't bother macam orang luar sekeliling cakap apa pasal anak you. That is your child. Anak-anak korang yang special yang Allah bagi tu ada sebab dia. Korang jangan pernah rasa macam malu ke, rasa macam kenapa dalam banyak orang aku diuji macam ni. Jangan soalkan, because itu anak istimewa ni, part of it, macam satu tiket engkau Syurga. dekat dengan Allah lah, senang cakap lah. Dia a beautiful reminder tu. So orang tak faham